Kenapa ramai orang buat duit banyak, tapi tetap pokai? Sebab mereka sibuk kejar cara buat duit, tapi tak pernah belajar cara urus duit. Sekolah ajar kita jadi pekerja rajin, cari kerja tetap, dapat gaji, tapi sekolah jarang ajar cara urus kewangan. Itu sebab ramai pandai baca buku, tapi tak reti bila baca penyata bank. Bukan soal berapa banyak duit kau buat, tapi berapa banyak kau simpan. Ramai orang gaji besar tapi tetap kosong hujung bulan. Kenapa? Sebab mereka bina bangunan besar atas asas rapuh. Bila ribut datang runtuh. Duit kau pun sama. Tanpa asas kewangan, ia cepat bocor. Kau rasa kaya sekejap, lepas tu poket koyak semula. Rahsia sebenar, faham beza aset dan liability. Aset masukkan duit ke poket kau. Saham, hartanah, bisnes, pelaburan. Liability pula keluarkan duit dari poket kau. Hutang kereta, kad kredit, barang yang makin lama makin susut nilai. Ramai orang kumpul liability untuk nampak kaya, tapi orang kaya kumpul aset untuk jadi lebih kaya. Kalau kau tengok, perbezaan bukan pada gaji, tapi pada mindset. Orang biasa tanya, berapa gaji kau? Orang kaya tanya, berapa aset kau? Bezanya cara fikir, bezanya masa depan. Satu kumpul beban, satu lagi kumpul kekuatan. Kalau kau nak kukuh, mula sekarang. Jangan tunggu kaya baru belajar. Kau belajar dulu, baru kau kaya. Jadi celik kewangan, sebab itu asas sebenar kekayaan.